Minggu ni kita ada sebuah projek mega ataupun projek besar lah. Okay, sebuah Polo 6R. Botok pendek ni. So, customer beli kereta ni dengan keadaan rupa yang sangat sedih. Dia datang kat kita, dia kata, bro, kita nak buat betul-betul totally fully makeover lah. Dia nak buat kereta daripada segi luaran, daripada segi dalaman, performance, handling, semualah senang cerita. Okay, so kita cerita pasal lampu dulu. First, tengok lampu dia rupa macam mana. Owner proceed untuk tukar lampu cutting daripada MK7 punya lampu. Macam korang boleh tengok, bila masuk je lampu ni, automatic kereta ni terus nampak macam ada seri, macam ada wow sikit. Wow! And then kita buat pula custom dia punya untuk air intake, dengan juga kita buatkan dia full system exhaust. Nampak extractor dia fully stainless steel depan sampai belakang. And kita keluarkan juga exhaust dia side tepi, twin punya muffler lah. Dia ada keluar dua lubang lah belakang ni. After dah siap semua ni, baru kita akan hantar kereta ni untuk buat spray. Color yang owner pilih agak rare, agak special juga bagi aku. Kalau korang nak tahu color apa, stay tune pada part seterusnya.